Pak Pandir mendaki Gunung Ledang mencari hati nyamuk. Namun di puncak, dia disambut oleh pemandangan sebuah projek sakit. Di celah runtuhan itu, Puteri Gunung Ledang sedang termenung jauh. Wajahnya cantik, tapi nampak sangat tertekan. Tuan Puteri, kenapa stres sangat? Mana jambatan emas yang viral tu? Baru ingat nak buat konten TikTok. Jangan sebut pasal jambatan tu. Kontraktor Sultan Melaka tu scammer. Diorang lari bawa emas tu, tinggal tiang reput ni je kat aku. Aduh yai, kalau macam ni punya slow progress, lama lagi lah aku nak kahwin. Umur aku ni dah makin lanjut tahu tak? Habis tu kenapa Tuan Puteri request macam-macam dengan Sultan Melaka? Engkau ni, mestilah kena letak syarat susah. Baru nampak klasi sikit. Aku Puteri Gunung Ledang kot. Tapi syarat Tuan Puteri tu macam-macam sangat. Anyway, Tuan Puteri ada lebih tak hati nyamuk? Raja negeri hamba minta carikan. Amboi sambil perli. Dia pun ada maunya. Ambillah hati nyamuk ni. Wedding aku pun postpone. Terima kasih Tuan Puteri. Moga urusan tribunal Tuan Puteri dipermudahkan. Nanti update kat Facebook tau. Pak Pandir pun turun dari Gunung Ledang untuk ke destinasi seterusnya. Nak tahu lepas ni Pak Pandir ke mana? Nantikan episod selanjutnya. Okey, bye.